Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya, Diana Amir, hos anda untuk episod yang ketiga program Sunsilk Hijabku, Gayaku yang dibawakan oleh Sunsilk Lively Clean and Fresh. Kalau minggu lepas kita sudah pun melihat bagaimana Breaker Fashion memilih dan membeli barang-barang keperluan untuk menyiapkan hasil rekaan mereka, tapi minggu ini kita akan melihat pula bagaimana Breaker Fashion memilih model-model yang bersesuaian untuk menggayakan fashion mereka nanti. Gadis Sunsilk perlulah seorang yang berani, optimis, berkeyakinan tinggi dan seorang yang sentiasa gembira melakukan apa yang diingini. Jadi mari kita berkenalan dengan mereka. Okey, sekarang dah tiba masa untuk kami perkenalkan gadis Sunsilk kepada anda semua. Okay, mereka akan menggayakan hasil kerja anda. Jadi anda dah bersedia belum nak berkenalan dengan mereka? Ya. Okay, dah. Okey, mari kita saksikan. Masa tengok model tadi dekat televisyen, saya dah mula detect beberapa model. Contohnya macam Ellie dan Aina. So, saya dah rasa memang saya nak dia. Tapi masing-masing dah berebut, tak apalah, saya berserah je lah. Mana-mana pun saya dapat, tak kisah. Pelbagai reaksi dapat kita lihat ketika sesi menonton model-model ini dari kalangan Breaker Fashion. Ada di kalangan mereka yang gembira kerana ada model yang mereka rasa sesuai untuk memperagakan fashion mereka. Selain itu, mereka juga teruja di samping tertanya-tanya apakah cabaran yang akan mereka hadapi selepas ini. Okey, semua Breaker Fashion, anda sudah melihat ke-10 Sunsilk Girl dan macam-macam saya dengar tadi ya. Ada tak yang bersesuaian dengan anda punya rekaan? Okey, kenapa? Kenapa sesuai? Apa yang anda nak daripada model? Dia bagi attitude yang terbaik tak rasa dia orang boleh. Cara dia orang bawa pun nampak confidence and then the look muka dia boleh kena dengan baju. Okey, so dia punya attitude dengan confidence dengan look tu boleh membawa, menaikkan lagi anda punya rekaan. Dia memperagakan baju kita lebih baik. Okey, tapi kalau baju tu yang menolong model untuk jadi lagi baik, boleh? For sure. For sure. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, kita pergi ke cabaran yang seterusnya. Okey, jom. Baiklah, sekarang ini Sunsilk Hijabku Gayaku akan membawakan cabaran imuniti. Persilakan Rico Rinaldi untuk memberitahu apakah cabaran imuniti. Di sini terdapat seleksi pakaian dan aksesoris yang disediakan oleh FOS. Anda dikehendaki untuk memilih pakaian dan aksesoris yang bersesuaian dan seterusnya menggayakannya bersama model pilihan anda. Dan yang paling penting di sini, anda perlu menggayakannya mengikut kriteria seorang hijabis. Dan cabarannya adalah anda perlu mencipta tudung untuk Sunsilk dan menamakannya. Setelah selesai, anda perlu ke sesi fotografi dan hasil gambar itu akan dinilai oleh juri untuk menentukan siapakah pemenang kepada cabaran imuniti ini. Dan anda perlu ingat bahawa pemenang kepada cabaran ini akan menerima satu hadiah yang istimewa dan temanya ialah Clean and Fresh. Okay, sekarang kami mempersilakan model-model untuk bersama dengan Breaker Fashion. Okey, kalau anda semua dah bersedia, kita mulakan 10 minit dari sekarang. Aku harap mereka gunakan peluang ini sebaiknya kerana bukan mudah untuk menjadi yang terbaik dan you all ada Breaker Fashion seperti Hatta, Rico dan Frederick mentor untuk membantu korang. So harap korang gunakanlah peluang ini untuk mencipta sesuatu yang boleh dibanggakan di IFF nanti. Saya ada nampak Zara datang untuk mendapatkan saya, tapi Nabil dah pandang saya lama, so dia terus hari depan, dan Umi masih lagi memilih barang-barang. So dan apabila dia patah balik dan dia dah nampak Nabil ada di depan saya, dia cuba untuk memilih model lain. Okey, sekarang semua Breaker Fashion sudah pun mendapat barang-barang keperluan dan model yang anda pilih. Sekarang anda semua boleh pergi ke bilik makeup untuk mula memperagakan model anda. Good luck! Actually saya tak pernah pun pakai tudung untuk perempuan. Saya try untuk create something new.
Bagi Ellie, masa dia tunjukkan baju, tudung, Ellie suka colour tu. Ellie selesa dengan colour yang dia tunjukkan. Masa pemakaian tudung, selesa juga dengan dia pakaikan. Macam sekarang ni, turban ni. Dia ambil baju dan I nampak shawl sebab I nampak oren. I memang suka colour-colour bright kan. So I just grab this, ni dan long so that they match. Kini tibalah masanya hasil padanan mereka diperlihatkan di hadapan para juri. Juri memberikan markah untuk setiap daripada mereka untuk menentukan pemenang cabaran imuniti ini. Ini, macam mana pendapat you all? Actually, I quite like all this combination. Interesting to me. Pada awalnya tadi I nampak heavy, tapi bila tengok actual look, dia I rasa not bad juga sebab dia main dari segi colour, dia twist tudung tu dan model tu pun nampak selesa yang penting. As a hijabi dia kena selesa tu je. Betul. I rasa I suka yang this fine. Betul. Sebenarnya. I datang I tengok ini adalah tudung dia kemas. Okey lah, I rasa dari segi warna dia pilih pun okey. Dia sunset trademark pun ada masih lagi kat situ. Elemen yang kita nak tu ada. Dia kemas. Kemas juga. Dan something new. Ada twist dan tiba-tiba keluar. Gabungan turban dan juga shawl, lilitan shawl. Dan wanita hijabi boleh carry. Boleh carry. Look ni Dia untuk nampak, yang mana pun. Betul. I setuju. Tahniah diucapkan kepada semua Preca Fashion kerana berjaya untuk menyempurnakan cabaran imuniti ini dalam masa yang diberikan. Jadi saya rasa semua orang dah tak sabar dah untuk mengetahui siapakah pemenang kepada cabaran imuniti ini. Saya persilakan Rico Rinaldi untuk mengumumkan pemenangnya. Dan pemenang untuk cabaran hari ini adalah Zara. Tahniah kami ucapkan kepada Zara kerana berjaya untuk memenangi cabaran imuniti ini. Dan dengan itu anda berhak untuk memilih siapakah model yang akan memperagakan rekaan anda di pentas peragaan IFF nanti. Dan juga anda perlu untuk membantu rakan-rakan Preca Fashion anda untuk memilih siapakah model untuk bekerjasama dengan mereka. Dengan itu saya mempersilakan Zara untuk memilih sekarang. I nak Salin juga jadi model I. Memang nak ambil Laili sebenarnya. Tapi kawan I macam, I nak Laili. Okey, I bagi dia Laili. I pun suka juga dengan Lin sebab dia profesional, dia tak macam model lain. For sure saya bangga kerja dengan dia dan saya akan do the best lah untuk dia. Siapa sabar. Saya dapat designer saya Zarid. Saya rasa saya confident yang dia boleh berjaya. I boleh shape dia. I can teach how to walk, I can teach how to pose, and I can do it better than anyone else. Hilang juga lah sebab saya orang terakhir sebut. Nak kata hampa memang hampa. Tapi itu salah satu cabaran lah untuk seterusnya. Tahniah kepada Preca Fashion kerana berjaya untuk memilih model masing-masing dan sekarang Preca Fashion boleh menyempurnakan tugasan mereka. Setiap Preca Fashion telah memiliki model masing-masing. 10 orang Preca Fashion dan 10 orang model ini haruslah saling bantu-membantu dan bekerjasama antara satu sama lain demi memastikan segala-galanya berjalan dengan sempurna di majlis peragaan nanti. Saya tak memilih designer sebenarnya sebab sebenarnya kami pun tak kenal sangat. Sejujurnya saya kurang suka sebab saya lebih suka model saya sebelum Eva. Sebab saya senang berinteraksi dengan dia, lepas tu saya suka cara dia, mudah bekerja dengan dia.
Apa pula cabaran mereka di episod akan datang? Sebelum Diana tinggalkan anda semua, pastikan diri kita sentiasa bersih dan segar dengan Sunsilk Lively Clean and Fresh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. It's been tough for me, babe. Since you left, I just not been the same. I let my heart rip, hiding in my room, cause I'm feeling nothing. But if I go out tonight, I'm taking over.